So hi guys, welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni kita orang nak pergi outing, nak pergi food fest. Sekarang pukul 9.55. Kita orang gerak dah pukul 10 macam tu. So kita tengoklah yang lain-lain tengah siap macam Syafia. Kita tengok lagi yang lain dah siap. Saya dah siap, saya memang awal orang ni. Dia orang je lambat. Cantiknya. This is our driver for today. Hi driver. We got two driver. Satu driver dah gerak pergi ambil kereta. Yang ni memanglah yang lambat sikit. Baru nak siap. Okay guys, sebenarnya perancangan semalam Nas kata ikutlah kita orang lain pergi ambil kereta, kita relax dulu. Gitu. So biarlah diorang Ika biar siap dulu kan. Kita biar lambat-lambat asal selamat kan. Ini saya akan avoid untuk pakai spek. Let us see macam mana. Kalau kau tak nampak tiba-tiba macam ni, siap. Tak payahlah. So Mak Sun nak pergi bank dulu. Kita orang dah gerak dah keluar daripada penjara KKDM. So ni nak orang-orang yang bawa kami keluar. Mati dah besar tu, boleh balik. Mati dah besar. Selang kaki guys. Muka dia fokus ni. Bawa rezeki. Nak kena tunggu orang lain. Cheers. Masa kat belakang kita kena ngumpat kat belakang. Ngumpat depan-depan je. Tapi dia ke bawah. So tak nampak. Hai, kau nervous ke? Awal. Ni yang tak hantuk tadi kan kat pintu kereta. Panas kan? Fatin! Tinggal suara. Tak lah awak. Awak. Saya ni pendek tau. Payung awak tu. So, diorang nak tengok apa yang ada. Tapi kita tak tahu. Sebab macam Afiq! Tak jumpa Afiq tak jumpa orang jahit tu. Dia nak risik. Afiq salah lah, sana lah. Alamak! Mahal pun dalam beras panjang ni fisikan. Ni panjang guys. Ada banyak dia. Mana? Tu dia nak rasa. Mana? Tu. Sikit bintik-bintik. Tak nampak. Oh tu tiba kan macam. Pokodot. So kita jalan-jalan dulu. Lagi nampak kita orang dua. Nampak. Kau masuk. Kau masuk. Sini aku rangkam dia daripada belakang.
pergi lebih jauh. Bawa ria lebih bawah. Masa muda jangan pernah sia-siakan. All around sungguh indah kira. Okay guys, so kita dah sampai asrama. Jalan kaki, Mat. Kena jalan kaki. Patutnya seorang je kena jalan kaki ni. Tak macam ikut dominan. Betul. Seorang je kena jalan kaki. Betul. Jangan tak payah pun bagi tahu ramai. Kita pula kena jalan, betul tak? Betul kata lelaki sama sekali manja. Jumpa dengan Fatin mak tu. Apa ni? Okay lah, bye. Itu je vlog hari ni and jumpa dekat next vlog.